Macam baru ni siapa? Yang datang Malaysia, Pak Habib Omar, dia satu video, dia pergi Indonesia kot. Dia bagi alasan. Dia kata kalau dia kuburi, Nabi pun kuburi. Sebab Nabi ziarah kubur Musa. Kenapa Nabi lintas kubur Musa sebelum naik ke langit? Punyalah tak faham. Memang perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lintas kawasan tadi. Nabi kata, kalau aku di sana aku tunjuk kamu kubur dia di tepi jalan. Nabi lintas sahaja kubur Musa. Musa AS, Nabi ceritakan dia minta Allah Ta'ala matikan dia satu balingan batu daripada Baitul Maqdis. Tu baca hadis tadi, baca ayat Quran tadi. Buka surah Maidah ayat 21 sampai 25. Baca dekat situ dah fahamlah sebab apa. Lintas tadi, bukan Nabi duduk situ qasidah dulu macam awak. Apa benda ngok-ngek sangat? Macam tu punya macam tu dijadikan murabbi ummah. Apa benda ni? Oh, kalau tu Jibril kuburi. Bohong lagi, Nabi tak berhenti pun. Nabi tak berhenti turun dengan Jibril datang bagi salam, Assalamualaikum wa ala. Mana ada? Nabi lintas sahaja. Sambil lintas Nabi nampak. Jangan tanya, Nabi lintas macam mana nampak? Nabi nampak Jibril rupa asal 600 sayap. Datang bila Nabi bilang? 1, 2. Pasal Allah Ta'ala bagi ilmu terus kepada baginda tanpa perlu melalui proses kita. Kan Nabi kata, aku lihat Jibril atau rupanya yang asal. Dia ada 600 sayap. Awak rasa-rasa bilang tang bila? Sekejap. Mana ada macam tu? Allah Ta'ala terbagi maklumat tadi kepada baginda SAW. Macam juga melintas kubur tadi. Yang paling besar adalah hujah dia tertolak. Dia kata perbuatan dia pergi kubur menyanyi itu bukan menunjukkan dia penyembah kubur. Para sahabat Nabi SAW yang terima hadis itu dari Nabi, tak ada pun sibuk cari kubur Musa. Para sahabat takluk Baitul Maqdis. Umar sampai sana dah lah. Umar sampai Baitul Maqdis, ambil kunci Baitul Maqdis. Abu Adam bin Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, semua, Muaz bin Jabal, Abu Darda, nak sebut nama, Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi punya ramai sampai sana. Tak ada seorang pun cari kubur. Seorang pun tak cari kubur. Maksudnya korang nak kata korang sama macam Nabi. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ya, Umar tutup. Dijumpai, jumpai mayat tu dia pergi buang, suruh tutup, tak nak bagi orang jumpa. Itu kita kata, sebab tu kita kata kita ada sunnah Muhammad SAW, sunnah Yahudi. Sunnah Yahudi, amalan Yahudi agungkan kubur. Lepas tu Nabi peringatkan sebelum mati, la'anallahu liyahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sebab ni Allah Ta'ala anak orang Yahudi. Sebab apa benda akan jadi? Dan ni lah. Dia cerita kenapalah Nabi singgah dekat kubur tersebut. Nabi lintas je lah. Tak ada lepak situ qasidah 3-4 jam. Mana ada? Astagfirullahaladzim. Nabi bagi tahu. Dan para sahabat pula dah diberitahu oleh Nabi, lupa pula nak cari kubur tersebut. Mana ni? Masyarakat Islam kita ni tak tahulah. Saya tak faham kenapa. Apa nak jadi? Sesat dia ambilnya. Sambut agung-agungkan murabbi ummah. Salah. Baik.